Yang saya dapat memang dah dia terpasang macam ni lah. Memang dah terpasang siap dah. Tak payah susah-susah. Kalau abang nak tukar dia punya visor ni bang, senang gila bang. Dia ada dekat tepi ni. Abang boleh tolak je kat sini. Ni dia boleh pulas je bang. Pulas kat sini. Then boleh cabut macam tu. So belah sini pun sama juga, abang pulas je. So visor dia ni, kalau abang nak beli visor saja, nak tukar dengan helmet ni, senang gila nak pasang dia. And then nak ketatkan balik. Contoh abang pasang kan, masukkan dekat slot ni balik. Okey, yang ni abang just kunci balik je, pulas je. Okey, dah siap bang. Boleh pakai macam biasa. So untuk pilihan visor ni, kalau abang nak, abang boleh pilih dekat beg kuning yang saya bagi ni. Dia ada bagi pilihan visor warna hitam, visor warna luxida, ada juga berwarna lah. Boleh pilih kat situ. Dan juga helmet pun ada lebih banyak pilihan warna. Okey, link sebelum ni banyak dah sold out bang. Saya bagi link baru. Okey, beg kuning bang.